Mata kecil lagi. Hai guys, sekarang ni Syami tengah tengok kamera saya. Bila dia tengok kamera saya terus buat video. Alang-alang saya dah ada partner saya kat belakang ni. Habis tu partner aku mana? Kita orang bersama. And right now kita orang nak pergi satu event yang mana. Balik. Orang pening lah. Habis orang pening. Habis orang pening. Kalau orang pening lah tak. Okay, kita orang nak pergi event. Dia orang pening lah lagi. Tapi kamera kat bawah ni. Okay, kita buat sini lain dulu sikit lah. Hai, lagi pening. Baterai pula dah. Okay, kita orang pergi event untuk YouTube. Tapi kita orang tak ada, kita orang pergi sekali. Saya dengan Sophie, dengan Share, dengan Syami gerak sekali. Apa? Itu sebelum pergi sana kan kau cakap kau nak doa kat sana siapa jodoh kau. Jadi Aku tak spesifik, aku cakap aku doa jodoh, aku tak sebut nama orang. Tak boleh. Tapi apa katakan ni kau dah ada jumpa sikit-sikit tak? Tak, aku macam sama-sama dalam mimpi jumpa ke? Tak ada. Kau jangan tiba-tiba yalah jangan gitu tiba keluar pula muka Sophie ke apa. Bukan Sophie ni test kau apa, aku kenal kau. Sophie ni tak layak sang untuk kau. Ya. Kampung ni tak layak untuk kau. Kita tak tahu betul tak ketentuan tu daripada Allah. Mana tahu dengan Sophie. Bukanlah kau nak cakap tu kan. Takkan dengan Sophie kau standard tinggi kot. Kan paling tak pun paling lah low class lah. Tinggi lah kot. Tapi aku doa, itu tak aku doa macam ni. Aku tak ada doa macam aku nak perempuan tinggi, aku perempuan kurus, aku perempuan ada logat bahasa ni, tak ada. Aku spesifik aku cakap, saya tak kisah perempuan macam mana. Tak kisah dia soleh ke tak soleh ke. Yang penting sebab apa aku banyak kekurangan, aku tak kisah perempuan tu aku ada kekurangan tak ada kekurangan, aku tak kisah. Aku nak dia buat sekali dengan aku. Duit lah botak. Aduh lah. Share, happy tak Abang Kanda sudah balik ni? Happy. Dia dah risau tau. Dia risau aku takut aku nak solo. Nak solo tu satu ni apa cerita ni. Aku dengar cerita kan kau kuat mengajuk Dia tak ambil kat airport mengajuk. Mengajuk ini tak mengajuk. Masa pula. Kau pandai kau betul? Cerita apa kena? Dah pandai mengajuk. Cerita apa kena? Share ni sampai ni keluar kita ni sampai shaking takut ni. Kau tahu tak dia cek aku apa? Apa? Okey, dia cek aku. Dia cakap, Kanda, saya nak jemput dekat airport. Lepas tu aku cakap, okey. Aku cakap, okey lah. Aku cakap, okey, Syah dia jemput. Kalau tak ada orang pun jemput aku. Haziq dengan Ed lah jemput aku dua orang. Lepas tu aku mana agak kau jemput mantap lah. Kau kan banyak masa dengan 4 sekawan baru. 4 angel kan. 4 angel lah. Kau dah ada. Ada ajak kau ni. Dah ada tim baru. Maksudnya mungkin kau tak nak jemput aku kot. Aku fikir gitu lah. Pada aku tak bangat lebih. Lepas tu aku tengok, aku rasa Haziq dengan Ed jaga jemput aku. Aku rasa lah sebab dia yang kerja dengan aku kan. And then lepas tu Share cik aku, Kanda nak jemput dekat airport semua benda kan. Tapi dia janji pula kan. Lepas tu Share janji Share buat konten tau. Lepas tu aku macam aku tak kisah pun dia buat konten pun benda kan. Sebab aku rasa lagi bagus untuk dia satu. Untuk tu. Tapi aku macam bila aku dah sampai dekat touchdown dekat KL, sorry Kanda GP tapi ada satu sifat dia bagus lah. Dia cakap rasa macam tak bagus pula dah Kanda baru balik pada umrah. Share buat konten pula tu rasa macam tak bagus juga. Macam tu lah komen seng dah lah. Tapi aku tak kisah pun benda tu. Cuma terkilan sikit lah. Just Ed dengan Haziq je jemput. Ya aku macam aku berdosa. So bila aku ambil macam orang cakap aku takut, aku tak apalah biarlah aku lambat sikit kan. Aku tengah dalam keadaan suci. So bila aku jumpa kau, aku takut orang kau pergi bilik goyang kan. Botak mana ada. Janganlah macam tu. Aduh aku pula salah ni. Aku okey je sebab aku dah faham lah orang ni akan berubah. Anak dia tak berubah lah. Aku macam dah jumpa the next Pak Ihpiah lah. Aku kalau boleh trash talk abang tu ada. Aku boleh trash macam-macam tu lah. Kalau aku trash tu. Aku trash Sophie lah pertama sekali. Aku dah cakap, dah pesan dekat kau dulu. When kau kemain pesan dekat Hafiz kat Pak I, lelaki akan rosak dengan 4 perkara. Yang pertama apa? Aku lupa dah semua tu. Yang keempat apa? Wanita. Tapi aku tak rosak lagi.
Gusti dengan saya aku lagi. Alhamdulillah. Tapi mostly kau dah start berjauhan lah. Sebab kau dah ada 4A, 4 Angel. Tak adalah. Ini 4 Angel kau, mana seorang ke Angel kau? Angel lagi orang tak ada. Dia terlampau tua untuk ikut event. So kejap lagi kita akan jumpa. Ni memang konten dalam kita je ni. Konten dalam kita je, tak ada. Konten kita memang borak dengan kita je. Okey, sekarang ni aku nak mengenangkan kita ada 2 partnership. Kat sini kita ada Share. Wah, dah ada bahasa Arab dah Share. Ada Share, ada Kakak Share. And then ada apa nama kau punya tu apa? Safi Somi. Safi or Somi lah, Somi best sikit lah. Okay, ni aku nak tanya kau satu benda lah. Ni macam question lah, kita tanya each other lah. Kau rasa apa yang perkara yang paling special yang ada kat Sofi? Benda yang best lah dekat Sofi, 3. Kau janganlah kemam bibir. Kau cakap apa yang special kau? Aku tak bayang. Okay. Apa yang special? Maybe bau dia. Wangi. Wangi, okay. Satu. Mata dia mahal. Mata dia kalau bila pandang seseorang tu, seseorang tu akan terus macam tu. Ya ke? Aku try lah. Faham. Okay, last kali adalah Ibu model. Dia terlampau cepat matang. Itu yang aku respect dia. Tapi kau ada tengok konten dia, konten Share lah. Dia cakap dia nak kahwin umur 23. Siapa? 22 tahun depan. Dia. Siapa? Sofi lah. Tahun depan? Tahun depan dia cakap. Boleh. Asal pula tak boleh. Kontrak dia 2 tahun. 2 tahun. After 2 tahun lah Sofi. After 2 tahun. Kau macam mana okey? Apa aku pula? Aku just tanya. Aku nak kahwin cepat. Aku tak okey. Yelah kan kau bekerjasama dengan dia. Kan dia cakap macam tu. Kau okey tak okey dengan apa yang dia hujah dia? Maksudnya kalau lepas dia nak kahwin dengan siapa, aku dah tak syik lah. Maksudnya kau okey ke? Alah, aku punya share pula lepas ni. Sofi lah, tanya Sofi lah. Okay Sofi, apa benda yang special dekat Sami? Dia punya dia tahu dah kan pasal tu? Dia punya pasal air kau. Come on lah weh. Dia siap belikan ubat lagi ke? Okay, apa dia? dari segi dia trust Sofi. Try Try apa? Dia trust Sofi, dia punya kepercayaan tu. Lepas tu dia punya kesabaran. Sabar apa main muncul lu kan? Sabarlah tu. Kali pertama Kita ada oning. kaitan dengan Sofi. Kali pertama oning, kali kedua oning, kali ketiga lah lain. Yang ketiga tak tahu dah. Cepatlah Sofi. Kau tak ada special apa-apa dengan kau dulu. Dia punya sapu janji karena ini semua sapu hati. Dia tak payahlah kan dia tunjuk kamera kat aku. Kanda lah. Tangan dekat sini. Lah kanda. Apa ni? Apa? Okay, Share. Soalan untuk Share. Kau orang tanya ni, tanya aku tanya. Aku dah tanya Somi, kau tanyalah untuk Kakak Share. Share. Walaupun Kanda hilang 2 minggu, Kanda balik sini, Kanda dah rupa lain and dah berperwatakan lain dah. So masih kau berharap dengan shit ni ataupun kau nak bagi Kanda peluang untuk berseorangan dahulu? kalau dia mau solo, aku respect je. Sebab aku tahu juga kan dia baru-baru ni. So aku respect dia still mau partnership ni. Aku lagi suka bila aku balik ni, karakter aku balik ni. Betul tak Share? Share suka karakter Kanda waktu balik ni ke waktu? Terus semalam kita orang happy tau daripada sebelum ni. Tapi Syah tak suka rambut ganda dia kata Syah tak ada. Oh, Share suka. Share suka. Syah cakap seksi. Seksi. Kuatkan iman kau Kanda. Awak nak uji kau ni? Kau nampak tangan aku dia pun. Betul betul. Ni nombor ekor ke? Bukan. Zikir ni kita. Ya Allah. Ya Allah. Better daripada sebelum ni betul tak? Sebab sana kan dia dah berdoa dah. Try lah
Kadang-kadang berdoa untuk kerjakan dipermudahkan semua benda. Dari segi kerja semua kadang doa kan benda macam tu, benda baik macam tu. Kau doa aku tak? Aku dah suruh kan doa pasal istiqomah semua tu, pasal jodoh lagi semua. Jodoh aku tak doa lah, tapi kan pasal pergaduhan kau minta maaf aku dah doa. Okay. Masih dah minta maaf dah. Dah minta maaf dengan Mak Han lah. Itu dah. doa daripada aku tu. Aku cakap janganlah kawan-kawan bergaduh, jangan renggang semua benda. Alhamdulillah semua benda tu dah selesai. Itu yang aku nak. Okey, kau tak tanya aku ke? Oh, okey. Untuk Kanda, apanya yang istimewanya Syar ni? Dia bisu je, dia tak bercakap sangat. Nak kata lawa pun, kalau paling sabar dia paling teruk kan? Lepas tu apa lagi yang specialnya Syar ni sampai kau rasa kau nak stay dengan dia? Okey. Cakap pasal lawa, aku kalau jujur lah, boleh jujur Syar ni? Saya tak terasa lah. Kalau for aku lah, aku tak suka dia bermakeup tu. Aku suka dia natural gaya content no makeup challenge. Aku suka macam tu. Mungkin dia tak terlampau heavy makeup, aku kurang sikit kot. Kalau dia tak bermakeup, dia light makeup, aku rasa Kau tak makeup, tak kahwin. Maksudnya better. Maksudnya aku suka waktu dia light makeup, tak suka terlampau. Mungkin itu tak tahu aku mana suka kopi macam mana. Dia semata aku macam tu. Kurang sikit lah tak suka makeup. Aku jadi macam tu. Kurang sikit. Aku suka macam light makeup. Okay. Lagi, sebab apa yang kau boleh nak stay dengan Syar ni? Sebab apa? Sebab dia pandang macam tu. Dia macam ada sangat yang nak belajar aku. Dia ada benda dia nak belajar. Dia tak mudah terasa, tak mudah sentak. Memang aku boleh terasa tu tahu apa. Okay, waktu memohon maaf tau. Dia cakap aku marah dia. Tak, dia macam ni. Kau dengan dia, kau tak terlampau rapat. And then dia pun tak banyak bercakap. Tak terlampau rapat macam siapa? Macam kau dengan Sofia. Bukanlah maksudnya korang punya pengenalan ni maybe singkat. And then kau dengan Syar pun tak banyak bercakap pun. Maybe betul lah. Tak banyak cakap tu yang membuatkan apa-apa daripada keluar daripada mulut kau, dia tak terbiasa dengan benda tu. Tak, mungkin jangan benda tu serius. Mungkin aku treat dia tak ada treat kan. Macam benda tu sama macam orang. Aku pernah kerja sama sebelum ni. Aku treat sama. And then mungkin tu aku kena ubah cara aku. Kau kena treat yang more manja ni. Jadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata. Agak lain tau kalau Aura balik umrah ni tau. Betul. Dia boleh break tiba-tiba dengan kau. Boleh break. Apa breaknya? Dia boleh macam bertukar hati dia tiba-tiba macam tu. Mana? Amin. Ya Allah. And then satu lagi untuk share for aku. Selain dia tak mudah sentap, and then satu lagi aku suka. Bukan aku suka dia, aku suka dengan dia punya diri adalah dia kecil kot. Dia macam nampak cute macam tu. Weh, dia dah kebas weh pipi. Dia kebas lah weh pipi. Okay, aku nak tanya kau soalan kau. Berapa lama kau rasa kau boleh bertahan untuk suami ni? Selagi tak bergaduh lah macam tu. Kan? Gaduh selalu lah. Gaduh selalu. Gaduh? Mana nak gaduh? Tak ada gaduh lah. Dia sini yang bagi aku. Salah faham banyak. Selagi mana yang kami berdua diperlukan, selagi tu aku akan bekerjasama dengan sebaik mungkin. Sebab kau pun tahu aku macam mana kan. Aku kalau start dah boleh shape ke apa, aku akan buat kerja aku lah. And then aku dengan Sophie ni aku dah terapkan yang macam ni lah. Dia ada vision yang macam mana aku nak masuk dulu. Aku first masuk apa tujuan aku. So dia ada tujuan yang sama juga. So itu adalah benda pertama sekali. Kalau aku rasa aku tak boleh bawa dia, maksudnya aku gagal. So dia adalah tugas yang paling berat untuk aku. Sebab sebelum ni maybe aku ambil dia 3 minggu je. After 3 minggu kalau dia tak masuk, itu dia punya hal lah. At least aku dah buat kerja aku. Tapi bila Alif dah letak Sophie ni kat aku, so ini adalah tugas berat dia sebab dia permanent. Bila permanent ni apa-apa, kalau dia jadi, maka jadilah dia. Tapi kalau once dia tak jadi, nama dia terus akan drop. So aku dengan Sophie ni share dia macam-macam tu ni. Kau ni lebih-lebih ni. Kau pula yang doa aku tu berubah hati pula ni. Macam mana ni? So Amin. Amin. Ini nama aku ni. Mana dia panggil Amin? Dia panggil Mimi. Mimi ada dalam bang saya. Sophie kau tak clean. Apa? Time keluar tu dia bukan bro aku. Kau tak clean ke tu tak kerja kau? Takkanlah aku nak letak nama kau Puasing. Dia tahu juga kau. Tengah. Okay, ni aku nak tanya kau satu soalan. Okay. Engkau ada buat satu konten di mana konten tu adalah berkaitan dengan engkau pergi jumpa orang sebiji muka macam Sophie. Tapi cara kau deliver sayang dengan baby tu, dia macam dah biasa sebut. Itu ada netizen lah. Ini daripada netizen. Aku dah biasa sebut.
Cara kau panggil sayang tu macam dah biasa. Sebab kau pun kenal aku kan? Okey, faham. Maksudnya cara aku panggil sayang dengan orang tu memang senang. Oh, okay, aku kenal. Melainkan kalau one day aku cakap mama papa ke apa, itu dah look different. Abi umi ke. Tapi kalau selagi aku panggil dia sayang, baby, itu just normal yang aku keluar daripada mulut aku. Okay? So tak ada benda kekok pun. Okay, untuk share. Share tanya juga share. Okay, share tanya pula. Share dengan Sophie pula tanya. Kau dah 2 minggu dah rehat share. Tapi aku tengok dia lain. Siapa? Ya, share. Dia tak macam dulu lah. Dia macam ada selesa sikit. Dengan kau? Dengan semua orang. Ya ke? Aku nampak macam dari segi video semua benda. Aku nampak Faham. Dia dah slow-slow lah. Okey lah. Take time je lah. Dia budak laut kan dia? Dia budak laut. So bila dia datang Semenanjung, dia tengok darat semua macam ni, dia ambil masa tau nak stabilkan diri dia. So aku agak kau faham benda tu. Okay, Sophie share tanya. Satu soalan je, tak soalan tanya banyak soalan pun. Kita start dengan Sophie lah. Sebab share bagi share fikir dulu. Kau fikir otak aku pelaju? Otak aku seluruh je. Okey lah, aku tanyalah. Aku dengan Kanda tahun ni adalah tahun ketiga kami dekat AITB. So tak lama lagi maybe Abang Alif pun akan lepaskan kita orang untuk buat hala tujuan masing-masing. So adakah korang berdua dah get ready untuk kehilangan ship ataupun kehilangan kita orang berdua? Ship atau kehilangan kita orang berdua, mana tu? Ada dua maksud berbeza. Kehilangan ship ke atau kehilangan kita orang berdua? Sebab kehilangan ship maybe kita orang akan jumpa lagi kita orang. Tapi kalau kehilangan kita orang berdua, maksudnya kita akan berpisah buat selamanya. So mana korang pilih? Maksudnya rela kehilangan ship daripada kehilangan kita orang berdua. Bagi aku, walaupun aku masuk aku kehilangan ship, tapi mana ship kita pertama tak akan sama dengan seterusnya. Faham tak? Yelah, memang takkan sama. Mana tahu yang maksudnya dia punya vibe tu sebab aku pertama kali partnership. So kau yang ajar aku daripada awal sampai akhir macam tu. So bila dah pergi ke tangan orang yang kedua, dia dah tak sama lah macam mana yang tapi mana tahu orang kedua tu lagi boleh membuatkan kau bahagia, improvekan diri kau. Betul. Tapi dia bukan daripada bawah dengan aku betul-betul daripada first day aku dekat AI. Faham. So beza. Okay, share. Rela kehilangan ship ke atau kehilangan kita orang berdua? Atau kehilangan kita orang berdua? Kehilangan berdua kot. Maksudnya Kau benci sangat ni. Gampang. Tadi loading ni dia tengah mabuk jalan ni. Sabar jap. Cakap apa? Okay, bagi dia tegang dulu lah. Okay. Macam kita lihat nama Zashi, and then tiba-tiba berbual ke aku tengok macam contoh kata dengan orang baru, Sakit lah. sakit lah. Bukan dari segi ni tapi dia dah sekarang satu kerja tu kita biasa. Oh, okay, faham. Okay, kalau kau ada rasa macam tak boleh hilang Kanda, boleh tak kalau macam Kanda pun cakap dia tak boleh hilang kau? Itu dari dia je aku dah kisah pun. Bukanlah. Aku dah kisah pun. Tak ada perasaan bodoh kau ni. Tak, maksudnya kalau lah andai kata Kanda kata dia tak nak hilang kau, and then dia nak ship ni adalah ship terakhir dia, kau setuju tak? Apa yang cakap setuju je? Dia cakap setuju je. Apa ke? Cakap Aku okey je, maksudnya setuju lah. itu yang aku tunggu. Itu yang aku tunggu lah. Tapi kalau aku for sure, ni for aku lah. Aku pernah cakap kat dia kot. Kita pernah cakap kat dia. Akan pernah cakap daripada share waktu kita dalam kereta kan. Aku pernah cakap kat dia yang dia adalah ship terakhir aku. Betul aku tak ada ship apa-apa. Betul. And then dia last lah. Lepas habis share, mungkin aku tak kasi ship dengan orang lain. Aku balik ke rumah, aku tak kasi ship dengan orang lain kot. Aku dah geng sendiri macam tu kot. So for aku dah partnership for aku dah lama. And then maybe aku bagi ruang untuk orang lain kot. Betul. Aku pun rasa ni ship kali terakhir untuk aku. Penat lah. Aku dah cakap 2 kali pun. Waktu balik umrah kau cakap. Kau dah cakap 2 kali ni. Aduh. Bukanlah. Ni betul-betul last kot. Ni betul-betul last kot. Aku rasa aku mengharapkan ni ship yang terakhir lah. And aku malah nak ada ganti lah. Sebab kita nak cari chemistry dengan orang baru, and then nak hypekan balik nama ship ni bukanlah senang. So kita buat benda ni dah almost 3 years lah. So bagi aku, bagilah peluang untuk aku growkan nama ship ni sampailah betul-betul berjaya. Itulah. Tapi at the end, apa yang diuruskan untuk Alif bagi semua dia aku follow lah. Tapi mostly apa yang pendirian aku share adalah partnership lain. The end kot. Sebab aku dah berapa kali 5 orang tak ingat aku pun.
then the end terakhir. So untuk Sophie, untuk share, get ready tau. Korang dah start kena betul-betul matangkan diri korang dalam bidang ni. Sebab tak lama lagi korang bakal kehilangan kita orang juga. And korang sendiri akan guide pula orang-orang the next generation. So gunakan ilmu ataupun peluang sebaik mungkin. Sementara kita orang masih ada. Tak kata aku ada ilmu ke, kan dia ada ilmu ke, tak ada sangat. Cuma kalau kita orang ada benda yang boleh share, kita orang share. Bukan share tu, bukan. Tu Marcella. Panggil Marcella. Jangan panggil, kita panggil Marcella apa ni boleh tak? Boleh tak? Aku panggil Marcella. Kau lah. Okay, Marcella. Okay, for aku kita dalam bidang ni, ini untuk kau, untuk Marcella dengan apa? Sophie je. Sophie tak nak panggil lain yang kau panggil tu. Oni. Okay, Marcella dengan Oni. And then untuk Marcella dengan Oni for aku bidang ni memang orang cakap, jujur orang cakap orang akan nampak partnership ni as a couple semua benda kan. Tapi kau kena buat satu bidang YouTube ni adalah seperti drama TV. Kau kena buat drama TV yang mana dalam drama TV dia ada slot bercinta, betul tak? Tapi dia orang bukan dah bercinta pun. Cuma dia create tapi dalam real life ni create. Macam ni create, real life ni create. Tapi orang nampak benda tu real. Padahal tak real pun benda tu. Itu kita panggil entertainment. Sometimes ada orang suka, sometimes ada orang tak suka. Tapi benda ni adalah kerja kita. Selagi kita tak melebihi apa benda yang tak sepatutnya, itu lebih bagus. Jangan melebihi apa benda yang tak sepatutnya. Contoh macam apa? Sometimes the best sebab bila kita dah buat drama tu, and then benda tu menjadi, bila orang percaya drama kita dekat luar, benda tu puas hati tau. Sebab kita dah buat sehabis baik untuk partnership kita. Kita dah buat macam mana flow dia, jalan cerita dia, sampailah orang percaya yang kita ni betul-betul ni dia live tu adalah finishing dia yang paling best lah. So aku nak kalau boleh kita semua ni boleh berjaya bersama kan, and then ada achievement together lah, and bukan sekadar shit saja, dapatkan achievement and masuk sini bawa nama lah, bukan bawa cinta. Betul. Okay. Sebab apa nanti kau balik rumah kata kau nak tunjukkan mak ayah kau, dapat apa dekat Yating, dapat cinta. Apa dapat Yating? Dapat duit, dapat kereta, dapat rumah, dapat ini tu betul. For now, konten just walaupun kita as a partner ke apa dalam nampak dalam konten bercinta, cumanya benda tu memang tak bagus tapi kita jangan berlebih-lebihan lah. Contohnya konten yang melanggar apa-apa hukum ke apa macam tu lah. Just konten yang simple, just konten tak ada walaupun benda tu orang bagi lara ke apa benda kan, tapi at least for aku jangan terlalu berlebihi yang sampai boleh jatuh fitnah tu lah. Okay, faham tak Marcella? Faham tak? Auni? Auni kena tidur duduk sikit kau kena buat. Okay, sekarang ni kita orang dah lama lah borak dengan korang. Selama 20 minit kita orang borak. And then jom kita gerak pergi event. And then kita apa? Kita tunggulah kejap lagi apa yang akan jadi, okay? Let's go. Kita buat habis daripada orang cakap apa, daripada event tadi. And then kita orang terus pergi makan. Dah Alhamdulillah Somi belanja kita orang makan. Tadi Sophie pandai order tadi. Dia speaking tadi order. Macam mana order? Siakak man siakak. Dia order macam tu lah. Saya rasa terima kasih sangat Somi kerana belanja. Dan semoga Somi berkekalan sampai bila-bila. Amin. Dan semoga semoga Somi naik pelamin sama-sama. Amin. Amin. Siapa? Hello. Saya. Waduh. Bukan sama lah. Badan gegar. Bila masa sama? Marah dengan budak mana tu. Okay, kita orang baru lepas habis event. And then kita orang nak makan pula. Actually also At of the beef. Actually bos of the beef pula kau. kalah. Baru pergi Arab macam ni kau Actually okay guys, and then kita orang nak makan. And then thank you sangat yang mana yang tengok konten ni. Saya Sarah Rose edit pan ni ya. kat sini. Jangan kau ini jangan makan Jadi lagi kan Itu je. Ini je. Okey. Ini saja. Bukanlah aku sejuk. Aku sejuk. Alhamdulillah.
Suka lah, suka. Kan dia nak garpu. Tak tahu. Sedu yang garpu. Video story IG aku. Hai guys, kira kita orang nak makan dulu. Okay kong, kita orang gerak dulu. Lupa. I love you. Ini. Tahu kau nak makan ni, kita makan nama kau. Jadi, kau pula. Okay, korang pergilah mana-mana sekalipun. Kalau ada isteri, pasti ada. Tak best. Mana isteri dia punya dia. Pergilah mana-mana sekalipun. Kalau ada isteri, pasti ada. Otak lah tu. Situ. Cepatlah situ. Okay. Korang pergilah mana-mana sekalipun. Jangan lupa, kalau ada isteri, pasti ada suami. Okay guys, kita orang gerak dulu. Assalamualaikum. Daripada Pendosa.